Hello and welcome back to the Brocode Podcast with your host. I'm Hairul. I'm Ritz. I'm Zula. Here we go. Raya, 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 indahnya hari mulia. Raya, raya, raya. Kita raikan Bersama your host Ritz, Zula dan Hairul. Hari Raya dari Brocode Podcast. Hey, Dari selamat mana? kembali Brocode Podcast. Dari mana? Brocode Dah, okay, cukup. Podcast. Okey, selamat datang balik ke episod kami yang seterusnya, di mana kalau you all ingat lagi the previous episode, kalau you all belum dengar previous episode, Pergi balik. pergi balik and dengar previous episode. Kita ada host. Kita ada host, kita ada Habis guest. ni tak habis-habis Kita lah. ada guest. Kita ada guest dari Sheng Siong. Guest. Lagi sembarang. Kita ada guest bersama kita yang nama dia Malik. Malik is back. And topik yang sangat yang ramai yang dinantikan, iaitu tentang Merawat saka dan merawat saka. pengalaman. Merawat lah, bukan saka lah. Merawat. Merawat saka sakit. Merawat dan tentang saka yang beliau tu telah mengalami, dan dia share sendiri ketika dia muda. Okey, bagaimana dia dapat tanda-tanda untuk scan orang. Jadi you all nak tahu cerita yang seterusnya, you all pergi dengar previous episode. Apa ni? Dan baru join episode ni. yes, dan baru join episode ni, dan please like, subscribe, follow, share kita punya episode dan sebelum itu juga. Kalau ada pengalaman sama boleh komen juga. Please komen, kita nak dengar kita. you have pengalaman. Jadi Cik Malik, Malik. Malik is back How are you, Malik? is back. Malik is back, guys. Yeah. How are you, Mr. Baik, Malik? Very good, very good lah. Very good, ah. So masih buat mouth to mouth ke? Dah stop lah. Busy lah ni. Tak confirm. Betul. Seram juga ah. Seram. Tiba-tiba juga, ni dia minta mouth to mouth. Nanti ada queue lah. Yang paling dekat siapa dengan dia? Selamat lah. Selamat lah. Nanti lagi 2 bulan kita interview dia dapat full time dah. Paling dekat selamat. Selamat ke ada Selamat mesti ada. Selamat. Okay. Dia kira kan every episode ada lah. Bagus. Dia royalty lah kira dapat. Okay Dia lah. dah hilang. Jadi mungkin kita start balik yang ni, dia berhenti Teruskan, Malik. cerita dia kat mana? Tadi lah dia ada Part yang dia dah ada Bila aku saka and dia pergi 25 berobat. 25 Aku years pergi old kan? berobat. Okay, Pergi berobat bila aku umur 25 tahun. Okay, carry on. Okay. So before aku nak pergi berobat ni kan, aku ada doa. Satu doa, aku cakap, ya Allah, kalau benda ni tak aku untuk aku, kau tolonglah jumpakan aku dengan seseorang ni yang boleh buangkan barang ni dari badan aku. Sebab aku tahu benda ni tak bagus, tak bagus untuk aku. Aku nak tanya, that time bila kau dah 25, arwah datuk kau dah meninggal berapa lama? Dah lama. Arwah datuk aku meninggal bila aku umur 16 tahun. About 10 years lah. 10 years. Okay. Tapi benda ni dengan aku dah lama lah, more than 10 years lah. Okay. So doa aku termakbul a few months later. So bila aku nak pergi rawat ni kan, banyak ujian. Aku nak turun rumah, dua-dua kaki aku berat gila tu, tak boleh jalan. Kau dah tengok ada nenek kebayan ke tak? That time aku dah tak boleh macam apa, scan kan. Oh pasal Sebab bila stop? niat aku nak buang ni barang ke. Yalah, betul. So bila kau ada saka, kalau kau tak ada niat nak buang, benda ni susah nak keluar. Tapi bila kau ada niat nak buang ni kan, benda ni akan slowly macam Allah akan taikkan benda ni, akan lindung kau lah. Okay. Yeah. So aku dah niat ni dah berapa lama, dah aku niat Okay. nak buang ni barang. Sebab aku tahu benda ni tak bagus. Okay, kejap, aku pause sorry. So benda ni actually daripada datuk kau sebelum tu ke dia sendiri yang pergi ambil? Itu aku tak sure. Tak pernah tanya. aku tak tanya. Okay. Tak sempat tanya pun. Pasal dulu pun okay, just to have context kadang dulu pun orang maybe kurang knowledge. So benda-benda ni semua kadang untuk protect themselves atau ni. Ya, So orang lama is normal. Aku dengar is normal. perlu. Orang dulu pun Diorang perlu. I mean I heard stories lah orang-orang lama untuk protect themselves. I mean diorang tak tahu kan. Tapi kadang ada perang, ada ni semua. Yeah, so dia pakai. So actually dulu orang ambil barang ni untuk jaga family. Betul. Okay. From dulu perang Jepun, Betul. perang-perang lain lah. And diorang tak tahulah pasal Diorang tak tahu. I mean dulu tu ada ni And yang ChatGPT. ada dulu sekali bukan Islam. Those days before dorang is not the, because orang Melayu dulu was datangnya orang Arab tu convert kan. Yes, That's why maybe Majapahit per time. Nabi Adam.
Fuh, jauh. Tapi kalau Maja Manis, Okay, tak apa, teruskan. carry on. Okay, so bila aku nak pergi buang ni barang ni kan, memang ujian dia berat gila. Kaki aku tak berjalan, nak turun Agak-agak berapa berat? berat tu, macam kau tak boleh move. 5 kilo? Aku tak boleh cakap Tapi sejujurnya aku rasa kau ada uric acidnya tinggi kau lah. Sebab tu kaki kau berat ada jalan. ada can lah. Kau tak cek doktor? So bila aku tak pergi ni kan, aku nak jalan ni, keluar bilik, gigit makan 10 minit. Oi, Kau makan ke Merangkak kau ke jalan? Aku serit kaki aku serit. Dad, Riz tanya kau makan ke kau jalan? Ha. Aku dah makan Makan 10 minit. sambil jalan. Oh, patutlah berat. So Kau tak suruh read scan. Kalau read scan nampak je. saya nampak lagi. Empat orang. Tak, aku scan nampak ini dalam dia punya Perut. usus dia ada masalah ni. Fat dia banyak aja gitu. Contoh. Jangan judge lah. Jangan judge lah. Jangan Contoh. Okay, contoh. Contoh. So bila aku nak pergi ni, memang berat lah. Aku sampai bawah nak turun, dari tingkat 4 nak turun tingkat 1 20 minit. Oi, Tapi daripada kau punya tempat nak pergi dia perobatnya So kawan aku ambil aku. 5 hari. Kawan aku ambil aku lah. okay, apa silap dia? Silap Aku dah bilang kau lah silap dia. Kau tak nak turun lift. Kalau kau turun lift cepat sikit. Aku nak pergi dari apa, dari Dia gate tu serious. nak pergi lift tu kan. Oh, Makan lama je. Makan lagi, jangan makan. Tak makan. kau turun lift lah. Kau turun lift lah. Aku lift lah. Itu makan, Sebab tu, makan. sebab tu dia cakap Lama dia selalu daripada dalam bilik sampai luar 10 minit. Luar nak turun bawah 20 minit. Daripada bawah nak pergi jumpa ustaz dia 5 hari. Ustaz tambah lah. lama apa? Jauh, Ustaz. Memang berat lah. Macam benda ni tak nak Lepaskan aku, lah. lepaskan lah. Sebab dia dengan aku dah lama. Tapi kalau kau Yalah. naik kereta okey apa? Kira dia tak sangkut. Dia sangkut tapi kereta jalan. Jadi tak lambat lah. Mana aku tahu. Tak, ni logical lah. Okay, Logical. tapi tak zaman apa. sekarang lagi senang tau. Pasal kau boleh call an ustaz datang rumah. Bayar je. Faham. Delivery fee. Sebab that time aku Kau boleh pergi ke tempat sana lah. kau boleh call a doctor jugalah. Pergi ke tempat sana untuk mengawat lah. Okey. Kalau lagi susah kau pakai Zoom je. Zoom ada sekarang. Kau ada Zoom sekarang. Oh, serius ada lah? Ada Kau sekarang. bergurau, betul lah. Sekarang Tu aku nampak dekat TikTok ada yang Buat Zoom. ha. ada. Saya Kat TikTok pun ada kan? Ada. Diorang buat TikTok pun ada kan? TikTok, Yes. rawat TikTok kan? Rawat TikTok ada. Pre-rukiam ada. Pre-rukiam means kau kena bayar. Diorang akan access kau punya Rumah. tak rumah macam Ada kau ada gangguan Di ke sini. dalam Zoom. Kalau ada baru orang turun. Okay, dia Kalau scan ada, lah, baru dia turun. scan. Dia scan lah. Oh, Dia gitu. macam dah boleh digital sekarang. Sekarang dah digital. Sekarang dah canggih apa. Sekarang Canggih-canggih pun nak scan je. Dia scan lepas tu dia fotokopi sekali lah. So okay, go back to aku punya story lah. Ya. Okay, terus. Aku nak pergi turun bawah je, makan at least 25 to 30 minutes lah. Nak turun bawah je pasal sebab berat ujian. Kau makan apa? Dah lah. Dah. Okay, teruskan. Aku risau dia cakap makan ni je. So memang berat lah ujian aku nak pergi buang ni barang. Sebab benda ni kalau boleh tak nak kita buang dia. Jalan. Dia Bila nak keturunan. bila kau dah sampai tu, how long it took to clearkan? Sekejap biasa 15 minit. Oh, dah settle Oh, cepat Cepat. So ustaz ni cuba baca. Tu benda tu aku keluar. Aku boleh rasa tau. Oh, kira totally gone lah. Bukan totally gone lah. Okay, itu nanti aku cover. Okay. Boleh kita tahu macam mana kau rasa. So bila ustaz dia baca dengan aku kan, dia salam aku, dia baca dengan aku kan, dia suruh aku istighfar. Okay. So bila dia tengah baca tu aku istighfar. Halfway aku Continuous lah. Kau continuous. halfway aku stop, mata aku tutup. Kalau tak mata kau buka. Buka lah. Tak, bila kau istighfar. Tak, ni serius yeah. bukan main-main. Yes, bila aku istighfar mata aku buka. Okay. Tapi bila halfway tu dia tengah ongoing rawatan kan, aku punya badan kan, aku istighfar. Halfway tu aku terus diam, terus mata tutup. Lepas tu Dia that thing nak take over aku punya body tau. Okay. Ui, seram ke? Yes, boleh rasa, aku boleh rasa. dia dah activate lah. Dia dah activate. So ustaz ni terus sebut nama aku. Panggil kau bangun lah. Panggil Malik bangun. Istighfar. Baik kau ingat nama kau lah. Malik bangun. Tapi tak tahu aku apa. Istighfar. Aku takut dia lupa nama dia. Saya dia ingat. Dia dia cakap balik kan? Okay. Lepas tu Dia suruh aku istighfar, aku bangun. Dan aku rasa macam ada good energy. Good energy. Good energy. Okay. And negative energy kat kepala aku tengah fight. Oh. Macam yin dan yang. Yes, something like that. Oh, baik ya. Boleh
Boleh rasa tu. Memang boleh rasa. So bila benda tu dah keluar kan, aku punya badan Ringan. rasa ringan gila. Okay. Ringan gila. So aku was surprising lah. Macam dulu ada barang ni berat tau. Kau kira pleasantly surprised. So jadi benda ni dah tak ada. Accommodation surprise. Aku punya badan is dah ringan gila lah. Kalau sebelum tu kau datang berapa kg? Cuma aku tahu. Aku tak tahu. Habis dah turun? Tak tahu, tak check juga. Kira macam gini macam orang boleh lose weight lah. Boleh buat ni lah program Program apa? lose weight. Lose weight. Aku sendiri tak lucid sekarang ni. Oh tak ada Tak ada. Macam kita cakap banyaknya jin yang famous kat Singapura, jin apa? Jin Toncit. Salah, jin Yip. Kalau kat Malaysia jin apa? Jin Bara. Jin Samsudin. Yeah. Jin satu dia. Kurang Jadi itulah. Jadi that means bila the moment kau dah sampai rumah, dah clear, okay, at that moment tu ada orang lain ke? Ada. Oh ada juga Ada orang lain. Oh okay. Ada a few people lah. Waiting lah, tengah waiting. So itu adalah the spark lah yang nak tiba-tiba kau buat. Is it something yang kau nak buat? Kau realise ni bagus, aku kalau pandai aku boleh tolong orang ke apa? Yes. So bila aku dah habis buat rawatan ni semua Okay. kan, a few days later aku punya hati macam tegak, Tergerak. macam should I learn this thing, this ilmu untuk menolong orang yang Lain lah yang memerlukan. memerlukan lah. Yes. Okay. So Bagus aku doa. Such a noble heart. Aku doa. Aku cakap, ya Allah, kalau kau izinkan aku untuk belajar ilmu yang boleh bermanfaat untuk orang. Bermanfaat. Bermanfaat. Kita faham. Satu sikit lah. Guys. Okay. Benda yang bagus untuk aku menolong orang kan. Kau izinkan aku belajar. Alhamdulillah. So alhamdulillah aku belajar. Tu hati kau tergerak lah untuk belajar. Aku belajar. So aku belajar ni Kira immediately juga kan kau Kira tak jauh lah. Bukan beberapa bulan berapa. Straight away macam within that week or 1 week, 2 weeks kau dah ni. aku terus Belajar. aku follow the flow ya. Wah ya. So aku belajar. So aku belajar. Ni how many years ago? Aku start belajar ni umur aku 25. Sekarang kau dah 55. Dah 30 tahun lah. Alhamdulillah. Dah lebih. Lebih. Lebih Tahun ni dia 25 jambul 65 78. 78 Wah. Kau tengok maths dia. 25, 65, 78. Macam aku kena budi sekarang. Biasalah dia. Dah tak ada. Kita boleh kacau kau lah. Wah, aku pula yang kena. Tapi memang kita Hari kita nak kacau kau. So aku start belajar ni barang lah. Tapi kau nak kena fikir something. Doesn't mean benda tu keluar kan, kau dah 100% Clean. pure tau. Badan kau masih ada rumah dorang. BTO ke apa? BTO. Dia ada kondo ke, BTO ke, landed ke. Ejen rumah aku nak Kau ada kawan Aku pun kenal kawan tu juga. Ada. Aku tahu ada orang tu minta aku advice juga. Aku tak nak cerita lain topik dia. Topik lagi Tapi serius note, dia main benda tu dia tetap kira ada bekas dia. Ada bekas dia. Ada bekas kalau kau tak jaga. do something, benda lain akan boleh masuk. Benda lain lah. Dia still. Kira yang benda homeless boleh masuk lah. Tapi tak boleh bersih habis lah. Apa? Tak boleh bersih lah kira. Boleh. Boleh lah. Ada bekas. Kira kau kena pecahkan rumah dia lah. Akan kena pecahkan rumah dia. Kena pecahkan Dia dia. macam Okay, how terpecahkan? Okay, aku kasih kau example lah. Okay. Example logik ni lah. Okay. Okay. Tak logik, kau standby. Kau paku, kau ambil hammer. Tak lagi. Okay, kau dengar dulu. dengar. Paku hammer kan. Kalau Kalau kau letak paku tu kat timbuk, kau hammer, kau keluarkan tu paku, ada lubang tak? Ada. depends lah. Kalau paku tu tak bagus, tak ada lah. Ada lubang lah. Ada. Okay, Nanti tak ada lubang, betul tak? Okay. Ada. Okay. Macam mana kau nak tutup lubang? Pakai tangan. Gali lubang tutup lubang lah. Gali lubang tutup lubang, Pinjam uang bayar hutang. gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Okay, kalau kau nak tutup tu lubang, kau pakai macam Pati. Simen lah. simen ke apa kan? Pati. Say for Islamic punya cara berzikir. That is the That's the thing best way. untuk tutup lah. Tapi tak nampak pun kau zikir. Nak nampak zikir apa? Oh tak, kau Zikir zikir dalam lah. hati lah. Zikir Oh, hati, kau istighfar. Zikir biasa lah. Kau boleh jawab. Kau zikir. Dia kan serius. And bila
kau tengah proses untuk buang ni barang, kau nak hancurkan dia punya rumah ni kan. Macam-macam ujian kau akan jumpa. Confirm lah. Kau nak pecahkan rumah orang Dia sial. akan datang dan jumpa kau. Dia akan lebih kuat dari kau. Betul. Tapi kau tak dah buang. Dia dah buang tapi dia boleh datang balik. Dia tahu rumah dia mana apa. Asal kau tak buang kat London jauh sikit. Dia nak ni taruh pasport. Pasal dia Tapi tak, bila kau buang tu siapa yang beli? Developer beli ke apa? Tu lah aku Block, rasa block. private property punya developer lah. Developer Developer lah. sebab tu datang lagi kuat. Lagi kuat, lagi mahal. kuat. Lagi kaya punya. Kaya bro. And this time dia datang bukan seorang lah. Dia datang nak X gang eh. Alamak, sibuk ni gigi. Pakai trompet. Dia akan datang lagi kuat tu. Tu lain je tu. Kira beli. So Hantu Jepun. dia Bangsa. senang cakap that few months aku 6 bulan lah untuk Clearkan everything. clear everything lah. And aku muntah darah. Apa yang kau experience in between that 6 months? Kau asyik nampak dia datang, kira nampak dalam mimpi lah? Nampak dalam mimpi. Muntah darah Okay, explain, describe sikit. Kau imagine aku tengah tidur ni. Okay, aku tengah imagine kau tengah tidur. Tak pakai baju, pakai baju. Aku tengah tidur, tak imagine. Okay. Aku tengah tidur. Lawak. Jalan cakap kena susah. Aku sudah imagine tu. Betul lah, aku tanya. Aku tutup mata sendiri. Tak payah imagine lah. Aku tengah tidur lah. Cancel lah soda lah. Aku tengah tidur. Kan? Nak kita imagine tak? Tak payah. Tak Aku payah, ceritakan okay. korang je. Okay, Tak okay, imagine. okay. Nanti ke laut korang imagine. Cerita je cakap. So aku dah tidur kan, mimpi Beri datang kat aku dengan muka yang sangat-sangat Seram. seram, marah. Dia badan dia macam dia besar gila. Besar tinggi berbulu gila tu. apa. Tak besar tinggi. Tak pasal ada yang berbulu, ada yang rambut panjang ni Aku semua. punya is besar tinggi lah. Mata merah. Yes. Dia tengok aku, dia stare aku macam nak makan aku. Tapi tak makan apa. Kau tak macam mana? Stay what stay. Ni kalau api kau nak makan kau makan berapa hari apa? Ha? Tak lah. Ya. Contoh. Kurang ajar asal dia ni. Ajar saya Tanya ini. tak salah. Kurang ajar. Then aku was tu lah mimpi. Dia dempak aku. Yang mimpi dia datang, dia tengok kau tu dia buat apa? Dia stare dulu lah. Dia stare. Kira first few time mesti dia tengok kau dulu. Dia dia aim tengok, kau dulu. Baru lepas tu dia move nearer and nearer Yes, lah. yes, Itu yang aku tahu lah. Yes betul. Apa yang kau cakap tu betul. Betul. Aku tahu lah. Aku piara benda gini. Nampak kat Zul dengan ni Ritz. So aku mimpi ni barang banyak kali lah. Then aku sampai aku solat kan. Pintu lock boleh terbuka why. Oi. Boleh ada kunci belum kau? Aku tak tahu lah Jin ada power sendiri, super power Kau pernah ni tak? Kau macam tengah sujud, kali kau bangun dekat sebelah kau. Tak sopan Itu confirm. Wow. Tapi bila aku tengah solat ada bisikan lah. Dah macam cerita makmum tu. Bisikan asmara bah. Dia cakap bisikan asmara yang Dia cakap pertama. tak ada bisikan dia. Salah tu baca. Kau baca ni Qul huwallahu pun tak pas. Itu. Kau pun ada kacau Dia akan kacau kau. Dia akan tarik baju kau. Aku pernah kena. Aku tengah solat dengan aku cakap Allahu Akbar tengah macam Patutlah kau cakap Allahu Akbar. Diam lah. Patut dia cakap dia tegur. Dia dengar orang panas. Dia dengar macam apa ni salah makna Dia lari. tegur Allahu Akbar. Dia tegur. So bila Betul aku kan, nak bunyi baca Al-Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim kan, aku salah baju tu. begini. Oi. Aku rasa Ni aku tak tipu. Ni memang aku rasa. Okay. Yalah, kita tak ada cakap kau tipu pun. Bila aku sujud pintu aku lock tau. Aku lock pintu lah. Aku confirm aku lock pintu tu. Sebab that time aku duduk rumah sewa. Pintu aku terbuka tu. Okay, dah filter korang dah boleh agak-agak siapa Malik ni. So aku buka pintu. Aku buka pintu lah. Pintu aku terbuka. Bukan sikit tau, full tau. Tak ada angin, tak ada apa. Tapi ada bunyi. Yeah. Kau pintu kau ni legend. Pintu aku tak bunyi gitu. And tak ada, that time tak ada angin. Tak ada angin pun. Letak WD-40 lah. So aku macam aku tak fikir apa-apa lah. And so aku just because aku nak baik pun. Kau tengah sujud, pintu terbuka. Habis Tu kau dalam hati ada that time nak bangun ke tak nak ni. Ada rasa takut lah. Terus terang ada rasa Jangan takut. Jangan pandang belakang. Memang ada rasa takut. Jangan kau sebab kita nak Bibirnya. Sudahlah, kesian saya ni. so-called kita nak apa Baik. baik kan. So benda ni akan Kacau lah. Tempoh dua. Tes lah. Itu 6 month lah kira. tu mean 6 month lah.
Lepas tu dah clear habis ke? Dah clear habis lah. Dah tak kacau lagi lah. Rumah tak ada rumah. Macam tu dah tak ada. So far aku rasa Clean lah. Bila lagi so far, ada boleh complete zikir dia. Sofa Zul baru. So far aku Kau tak dengar previous episode dah tak nampak dah tak nampak ni semua benda lah. Dah tak nampak, dah tak rasa lah. Kau tengok- Habis kau yang tengok hari tu pintu buka habis macam mana? Itu dia. Itu aku solat macam biasa. Okay, kau bangun ke Then, go je lah. Go je. Tapi bila aku tidur, aku buka sasu lampu. Oh. Kau buka semua lampu. Aku dah takut Kalau lah. kau buka lampu dah leceh lah. Gelap saya bilik. Ha? Kau buka Tak, lampu. aku on lah. On lah. Ya kau effort saya kau lah. Betul lah. Dah seram buka lampu buka ya. lampu dia pakai candle. Tu lagi busy saya tiba-tiba muka keluar candle sebelah. Tapi yang paling seram sekali kan, almost to the end lah. Almost to the end. Untuk aku macam recover lah. For the 6 months aku recover kan. Okay. Kau tengah buka suah. Tak. Apa sial kau? Apa sial kau? Apa lari. sial kau? Kau lari sial. Seram. Apa sial Eh ni? kau nak serius lah sikit. Ini tak tanya. Apa sial? Tak boleh. So tapi bila benda tu jadi, aku tak bilang family aku. Okay. Sebab aku tak ada orang affected. Okay. Okay. Affected tu macam mana bila kau cakap? So Dorang tahu benda ni kan, dia akan ganggu orang yang paling kau sayang. Ni final stages sebelum dia Pasal cabut. Airulan. Macam family aku, kawan-kawan aku ni semua, dia akan ganggu. Oh aku tak sayang kau. Dia akan ganggu. So, So baik padan tak aku kena ganggu sial. bukan. Jadi kasi kau mouth to mouth pun. Tengah tidur. Apa ni? Kau Kerang buat kau tengok kakak. lawan nak bagi fitrah. Diam. Dia terencat. Mouth to mouth. Okay. Tak apa. Terima kasih 21 minit. Okay. 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 Then so after that, the last call kan, bila aku solat tu, aku tersadar tau pukul 3 pagi. Aku solat. Bila aku solat ni, Riak sih. aku solat, aku bangun kan, pintu bilik aku tak on lah lampu. On kat pintu bagi hitam. Lembaga hitam. Dalam toilet. Okay. Aku nampak dekatnya. Aku tu tak boleh angkat saya tangan. Aku tu macam Terperanjat lah. Frozen dah. Aku Tapi frozen lah. bukan kau dah biasa nampak ni semuanya. Kenapa kau masih Tak, macam kau terkejut lah. Macam aku terkejut. Aku tengah sujud, sekali bangun macam dekat depan kau. terperanjat Tapi punya? Banyak lah. terang ah, terang. Lampu toilet Ya, lampu toilet terang ah. terang. Tu pukul apa? Kau 3:30, 3 lebih pagi lah. Oh pagi. Pagi. So aku macam, aku was, orang cakap, senang cakap lah, aku force kat mana. Macam tak boleh buat apa-apa. Yalah, terperanjat lah. Macam so dalam hati aku kan, aku istighfar tu. Sama benda tu hilang, baru aku boleh solat balik. Itu proses aku. Kira kau apa? Kau tengah kau pause in middle of kau punya solat lah. Yes. Kau istighfar bang. Ya, banyak lah. So that the process aku take 6 months to recover. Tu last kau nampak dia kira. Tu last kali aku Kau nampak. rasa dia actually nak say goodbye. Aku rasa lah. Tak, dia nak aku ambil dia balik. Kira dia ni lah. Asal bulu rumah aku berdiri Tapi kenapa dia tak boleh apa tu? Bulu rumah. Jemput kau balik ke apa? Kenapa macam terus habis ke? Why how? So Tu determine macam gitu. sebab aku amalkan aku punya zikir harian, which bila Terputus habis lah kira. kau zikir ni kan, Pendinding lah. pendinding lah. Macam kau punya soft punya, kau kuatkan iman Tapi kau. kalau kau kuatkan contoh one of kita punya listener dia juga dia dengar podcast ni macam mana? Apa ni? Jemput tuan dia balik lah kira dia. Apa siang kau? Benda tu dengar. Yalah one of kita punya listener dia juga. Oh benda ni lah. Benda hitam tu. Ini Malik lah. Habis Malik is in the podcast. asal? Dia boleh datang kat kau? Dia terakhir datang. Tak, tapi Tak boleh lagi lah kira. Dah tak boleh lagi lah. Boleh lah. tapi dia dah tahu apa nak counter lah. Tapi aku tahu apa aku nak buat lah. Kalau dia dengar kalau boleh kasih 5 star lah yang komen. Komen like, 5 star share, ke follow lah. singgah-singgah ke Betul. Follow, kasih 5 star kat Spotify. Follow- Subscribe. Follow YouTube. Spotify, YouTube YouTube. Lebih spesifik Singgah-singgah. Betul. Betul. Satu extra pun mungkin Share Spotify, YouTube kita je. Yeah. Dan follow YouTube kita. Follow Dia kan bagus Spotify lah dia kita. dengar kita punya podcast lah. Banyak kawan. Dia banyak kawan Apa?
Oh itu kalau tu banyak saya style Banyak kita dapat. Kau naik spike Follow podcast Kalau naik sahaja. gitu kan, aku bilang korang tak apa, kita cancel dah. Podcast dia tutup. Kalau gitu follow podcast saja. Boleh, Jangan boleh. ikut orang dia. Next episode Podcast kita zikir boleh. Zikir dia ya. Jadi dia punya amalan ni zikir lah. Amalan yang zikir lah. Okay, jadi kalau Tapi- orang biasa, Even though kau zikir, tapi kalau kau zikir just benefit of zikir kan, it doesn't work. Kau nak kata zikir tu maksudnya apa? kira dah macam ni lah, dah apa dia panggil tu kalau ilmu apa? Staff saya kan lah. Harifat Dia kenal Allah gitu. Ada orang tu dia, Marifat. Marifat lah. Mengenal diri lah. Makrifat lah. Marifat. Makrifat. Marifat sama je lah. Aku pelat lah. Oh, cakap lah. Pernah aku repeat berkali-kali. Marifat. Yes. Malik is untuk, back. Untuk mengenal diri lah. Betul. Itu maksud untuk mengenal diri. Marifat lah. Malik is back. Allah. So bila kau tahu apa maksudnya kan, kau beriman lagi. Iman kau makin kuat dengan yakin kau, Teruskan. dan kau punya yakin dengan Allah kan lagi kuat. Manusia Kau nak kenal ni dua. yang meyakini Allah. Aku tak tahu ni cerita seram ke cerita kelakar ni. Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Ramai-ramai. Tanpamu iman bagaimanalah Allah yang bertakwa. Oh. Macam dia berdiri je. Yes. Iman tak dapat diwarisi. Come on Malik. Aku tak berdiri lah. seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Come on. Walaupun Apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah. Lagi sekali. Jika tidak kembali pada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi kita jemput juga ada kita punya guest, bukan host, guest yang untuk menyanyikan lagu daripada Raihan. Kumpulan, nama kumpulan baru ni kumpulan apa Yual, adik-adik ni? Rehan. Raibani. Ada dua? Raibani dengan Rehal korang kena Yalah, kita Sam juga dengan dia. cerita dia belum habis. Oh yes, jadi kita Kira punya kita dah pergi dekat dia punya apa ni, macam mana dia start. So Iman mungkin dia, iman sekarang kita tanya dia. Tapi kakak lagu-lagu lama gila tadi 2 minit Aku was shock saya. Ada lagu masuk. tak masuk panjang dah. Lebih saya. Kalau gitu pakai tak? Kalau macam contoh kena kacau, instead of kita zikir, lupa zikir, kita nyanyi. Iman adalah. Kita semua banyak orang hafal lagu tu. Tapi aku rasa Lagu kan, zikir, baru zikir ada lagu zikir. kalau barang ni tengok kau nyanyi, aku rasa tu dia pun boleh jalan lah. Dia give up lah. Dia give up lah. Dia give up dah ni. Dia tak Dia guna. Dia boleh join betul. nyanyi, dia boleh join nyanyi juga. Dia kan. Tapi yang tak boleh angkat dia ada nanti last. Iman adalah member aku. Ujung dia itu dia tarik kan. Kalau kau Sudah lah. Habis lah. Kalau kau tak confident tak payah lagi kuat sangat. Tak ada, aku confident. Yang tak confident dia. Tak apa. Carry on. Teruskan. So, okay, kita sambung balik kepada Apa Malik. pengalaman kau paling seram bila kau dapat? Ya. Jadi kau dah explain kita macam mana kau go through the apa yang sucker pada face, kau dah dapat remove the Suckerfish. suckerfish. Lepas tu kira kau pun dah belajar lah untuk Main bola mengubat. macam So bola. sekarang kita nak tanya kau, adakah experience yang Paling seram paling macam Paling- kau pun takut macam paling seram ke, paling kelakar ke, paling macam kau nak rembat orang dia padahal Paling- Ada. paling memory ada. Carry on. Aku nak gamebot orang ada. Okay, boleh carry on. Nak ketahu pun ada.
Tapi yang Paling memorable? paling seram sekali untuk aku kan, Okay. was aku first time buat rawatan. Okay, kita start with that first. Okay. Kira Malik. Aku punya selenga, Janganlah bilang orang kau selenga. tak lah, aku punya pandai-pandai kan. Aku sebab bila aku dengar orang cerita pasal diorang punya experience pergi rawatan kan, dia macam spark a fire on my heart lah. Macam aku nak kena gini lah. On your heart kena gini. Macam nak aku nak kena macam gini punya. So aku doa, ya Allah, lepas aku buat zikir aku aku doa, ya Allah, kau kasih aku satu rawatan yang on punya, yang on. Yang on ni maksud aku is jin berbual dengan kau. Asal kau nak berbual dengan jin? So aku nak Kau dah boleh berbual dengan read semua apa? Dah sama level lah. sama level Dah sama kan. Sama dia. Okay, aku nak experience face to face lah. Mouth to mouth, face Bukan to mouth face. to mouth face to face. Okay, face to face. Okay. So Busy Dah macam CBR saya. face to face lah. Tapi tempat apa? Civil defense Tak lah, aku dulu polis lah. ada mouth to mouth. Face to face. Belajar apa first aid. No wonder lah. So doa aku terbabur. Okay. Dapat. Termakbul. Itu pukul, aku masih ingat Wasek Tampines. Oi, tak payah bilang Aku tak payah bilang blok, tapi kat Tampines. Kau dah cakap time ni kau kena bilang blok dan unit sekali. Tak payah. Dengan siapa nama dia? Dia Tampines. Berapa ramai So, orang rumah tu? So Mungkin dia dengar podcast. Yes. Tak adalah gurau. So aku Bilang aku was aku tengah tidur. Okay. Kejap, kau tengah tidur kau kat rumah dia? Tak, aku tengah tidur. Dengar lu. Dia datang rumah orang tu dia tidur. Oh, leceh. Aku tengah tidur. Okay. So iPhone aku dah bunyi banyak kali tau. Okay. Pukul berapa? 11 lebih Sorry. Pagi. malam. Okay. Okay. So tengah tidur. Aku tengah tidur sekali aku macam tersedar. Tersadar. Tersedar. Tengok aku tengok iPhone aku lah. Isyal banyak pun miss call. Siapa saya ni? Aku angkat. Awak gini ke? Awak sekian ke? Kita perlukan bantuan lah. Ada apa, one of the friend kena rasuk. Kita kat sekian. Aku pergi. Aku dah activate aku punya kawan-kawan semua yang boleh ajar ni semua lah. Pergi cuma sana. Bila aku naik, dah sampai tempat tu seseorang tu dah terlentang. Tak kisahlah lelaki ke perempuan boleh cakap, tak apa. Pesakit tu dah terlentang. Okay. Aku kan dah settle baik. Okay. Sebab aku tu kawan aku dah sampai sana tau. Okay. Ni first time kau First time aku. First time kau rawat orang Ya, first time okay. aku rawat orang. So aku ingat kawan aku dah settle kan. Kawan kau dah sampai? Dah sampai. Sebab dia Lagi dekat lah. Tapi dia lagi dekat. senior ke dah macam? Dia lagi sini lah. Oh, okay. Aku ingat dia dah settle. So aku cakap, dah settle ke? Mula tunggu kau sampai. Tunggu aku sampai. Kau settlekan lah. So aku tengok dia. So kita first, macam biasa kita buat air lah. Air syifa lah. Air penawar. Kasi dia minum. So bila aku tengah pegang cawan ni, aku baca nak airkan syifa tu kan. Member tengok aku lain macam saja. Tak buat air kan syifa. Air disyifatkan. Air disyifatkan. Aku pasal ada sound effect. Boy terketawa. Dia tengok aku tau. Dia stare aku. Dia gini. Pesakit tu. Sakit tu stare aku. Ni audio recording tak nampak. Tak nampak. So dia stare aku. Tak, aku kasi kau tengok lah. Kau nampak apa. Oh, okay. Dia macam stare. Stare aku. Fierce. Lain macam. So aku buat macam biasa. Kasi dia minum. Kayak pakai straw ke macam tuang gitu Tuang ke? apa? Dia tengah baring apa? Tak ada. Dah betul. Duduk. Okay, cakap lah. Dia duduk atas kursi lah. Kau kena ni. Tengah dia macam Macam kapet lah. Kapet lah. Lantai. Kau kena ni. Kena explain in detail. So tengah terbang kat lantai. Tapi kawan dia yang perempuan Dudukkan dia. dudukkan dia kasi dia minum lah. Dia bangun macam Undertaker lah. Teng. Tak. Duduk Dia Jin ni pandai tau. Dia act macam bodoh. dia dah keluar. Padahal dia masih kat dalam. Dia tak nak tunjuk lah. Dia tak tunjuk, Kalau tidak dia panas lah kalau kena Yes. baca. So bila dia minum tu, macam mana aku tahu benda tu masih ada ke tak ada kan? Dia tak nak minum air. Yes. Dia kan tengah tu elak. Tak nak minum air yang sudah dibaca. Sudah dibacakan. Air putih okey. So aku cakap dengan dia, cakap kalau kau dah keluar, air putih je. Air putih semua boleh minum. Yalah. So dia minum. Dia minum lah tu dia start dia punya apa conversation lah. Ex-gang lah. Kau imagine 4 lelaki pegang satu pesakit ni, Pegang.
pegang dia. Macam orang cakap Tadi kau cakap pinggang. pegang dia. Okay. Hold dia lah. Hold. Kita faham pegang tu hold. Tak nak kasi dia menggoyan Kita faham kenapa kau pegang, kenapa kau hold. Pasal kita tak nak kasi dia bergerak. Semua termelayang boy. Fuh. Empat lelaki tu. Tak kuat tu. Duk badan besar-besar tau. Besar tak pasti kuat. Melayang. And yang dia pegang tu kan, Pegang. yang dia hold tu kan, sekeping Fuh. Oh. A4 paper lah. Yes. So benda ni dah ikut dia dari polis. Polis? Polis. Pelis ke perlis? Polis. Perlis. Polis. Perlis. Kau dah balik lah. Tak, dia dari polis. Benda ni dah ikut dah lama. So macam saka juga Oh, dia Tapi belah. sini ni bukan saka, pendamping. Okay. Dia datang. Dia suka lah. Dia suka sebab perempuan ni Jin asyik kan ni? Kita tegur lah. yes, dia lonely. Ke family dia family dia apa macam tak ambil kisah dengan dia. Okay, tak baik lah. Perempuan ni? Perempuan lah, kan? perempuan. So dia buat diri sendiri lah sampai masuk Singapura kerja semua. Buat hal Oh ni orang Malaysia. Orang Malaysia, yes. Buat hal sendiri. Main diri. Buat hal sendiri. Buat hal sendiri. Yes, buat hal sendiri. Sorry ya. Buat hal sendiri. Okay, So, okay. Oh dia orang Malaysia lah. Dia orang Malaysia. So dia dah ikut perempuan ni lama gila. So Lama tu aku macam apa? Tahun-tahun dah. tahun lah, saya tahun lah. So bila aku rukiah ni kan, aku rukiah bagi simple, aku zikir. Okay. Sebab semua dari ayat-ayat Al-Quran pun. Okay. Zikir aku bacakan 3 kul, Okay. surah Satu kursi. Al-Baqarah. Ayatul Kursi, Al-Baqarah semua aku masuk lah. Sampai aku dah penat kan, aku lenggokkan tu ayat tau. Dah buat macam lagu. Aku dah penat gila. Menjadi macam kita lah cik buat lagu ya. Macam tu. Baca sikit. Dah. Sebab aku first time kan. So aku dah penat gila. Aku tengok kawan aku. Kata kawan aku apa? Dia senyum je. Dia gini. Carry on lah. Kira diorang pun tak boleh lah. Tak, dia tak nak tolong aku dulu. Dia nak aku betul-betul belajar. Okay. Macam mana kalau aku betul-betul seorang, kalau dia tak ada, Boleh macam mana handle aku nak handle tak. And that point of time is aku first time buat apa. So aku baca Bila sampai kau baca tu apa jadi? Macam dia tak ada reaction ke atau macam reaction. silap tu bacaan dia? Dia cakap Tajwid. panas Oh, gitu. panas. Kau tak ada buka aircon ke kipas tak ada? Tak ada. Jadi betul-betul tak on apa-apa panas. Dia gelap tu. Air panas. Actually bawah dia ada macam tengah air panas. Tumpah, teh tarik tumpah. Orang tak perasan. Ada heater kat bawah. Heater Ada telangga. Aduh, panas. Masuk ke sampul dia sampul. Bawah dia tarik. Malik tengah happy berkesan ni. Heater. So bila dia dah panas semua, dia nak mengoyak panas tu dia buat suara lembut. Macam mana? Janganlah kacau aku dengan dia. Aku ni nak jaga dia. Dia seorang diri saja. Ya, dia Melayu kau. Silap. Dia mesti baca. Dia cakap bahasa Perlis. Macam mana? Kau nak cakap boleh tapi kau tak tahu kan? Kau tak tahu kan? Tadi Kelantan boleh Utara. Tu dia cakap aku janganlah. So janganlah ganggu aku. Aku sayang dia. Aku nak bimbing dia. Dia aku cakap dengan dia. Aku kawan aku. Kau rasa kawan aku yang cakap dengan dia. Kau siapa nak bimbing dia? Kau tak perlu nak bimbing dia. Dia ada Allah SWT yang akan bimbing dia. Kau siapa nak bimbing dia? Kau siapa nak cakap kau macam gitu? Dia reply balik. Cakap ni jin violent tu je. So aku Dia tak terbang melekat kat tembok? tak. Kena drama Melayu ke? Tak. Itu selalu drama Mak Saleh. So Mungkin tak nampak itu. belum lagi kena. Belum lagi So bila aku dah penat, kawan aku take over, dia suruh aku buat air lagi tau. So this time aku buat air, aku tekan lagi ke lagi pedih lah. So dah dia terus dari jauh dia datang, dia tendang satu air. Sorry. Yang kau cakap lagi, kau tekan lagi air tu kau buat apa? Ya, aku baca lagi. Lebih banyak baca bacaan lah. Aku lebihkan ayat lah. Oh ya, okey. So Dia dari jauh dia bangun dia tendang dia bangun tu dia macam dia tendang ke dia atau dia Dapat dapat je. Tumpah saya tu. Kau merepek lah. Shield lah sikit Mesti kau macam wasted saya. Aku dah baca panjang. Terus kawan aku tak banyak berbual. Kawan aku take over. Tak sampai 5 minit Oh settle settle. Tak aku tengok dia. Dari tadi kamu suka senang. Aku nak suka belajar. Kau Dia nak apa beza dia kau dengan dia? Dia sini lah. Dia sini lah. Dia tinggi sikit. Oh tinggi sikit lagi?
Tak lah. Bacaan dia tahu apa. Maybe dia tahu apa nak buat. Macam aku masih Tak junior yakin kan. lah, tak yakin. Keyakinan tu kurang. Tu satu. Second, aku tak pernah encounter ni barang kan. Macam tak pernah encounter yang rawatan yang on tau. So aku tak tahu nak buat apa. Yalah. Ke aku macam orang cakap macam tak tahu nak start dari mana, nak macam mana nak react, macam mana nak control your emotion ni semua. Cuma aku ada satu soalan. Kenapa nak kena macam kau keluar? Kenapa tak macam kau keluar lah, buat baik-baik? Kenapa nak kena kosong dengan dorang benda tu? Okay, Dia kan jin. kita Allah aku punya orang kalau aku pergi rawatan ke apa kan, kalau benda tu on, aku akan cakap dengan cara baik. Aku tak cakap aku kau. Saya datang sini dengan niat yang baik. Tapi kita berbual dengan Tuhan, Allah, kita akan berdoa, aku ya Allah ampun. Kenapa tak nak berbual dengan saya awak saya kena? Untuk aku ni aku punya cara lah. Cara sendiri. Cara aku sendiri lah. Even aku pun doa kat orang pun kadang aku pakai saya awak, aku kau, mix some campur lah. Preference lah. Ni preference lah. Preference orang lah. Macam aku that time first time so aku cakap saya kena datang sini untuk niat yang baik, keluar lah. Aku rasa kalau kau bawa pada hantar ente dia mesti lagi Hantar ente dia lagi sejuk lah. Dia mau sepak aku. So kau bawa French. Apa kau nyafari? So bila Jamapel Jin Army. so bila aku Jamapel Malik. Ibu mana aku lupa. Aku dah lupa. Aku dah lupa. Apa? So bila kawan aku take over kan 5 minit 5 minit dah habis. So dari situ aku belajar kenapa dia boleh settlekan cepat. Bila 5 minit tu totally gone lah. Totally gone lah. Ya. Oh, kira no more gangguan. Dah balik Perlis lah. Tak lah, macam benda tu dah keluar lah. For that period lah. That period ke? Dia period lah. Sekejap lagi Betul nanti. tak boleh lah. Depends. Depends Kalau pesakit dia tak amalkan macam Zikir. berdinding dia nanti mungkin lah. And also mindset. Kalau macam benda tu dah keluar, tapi mindset pesakit tu masih ingatkan benda tu ada, benda tu akan datang balik. Alah lemah kira. Lemah. Mindset diorang nak kena kuat. Tukar. Yes. Dia kena baca Robert Kiyosaki So banyak yang aku pergi rawatan Anthony Robbins. to be honest kebanyakan rawatan yang aku pergi is not because of gangguan it's because of mindset. mental lah. Yes. Mental tak dah kuat. Awaken the Giant. Diorang fikir, diorang always Jika kau think that- fikirkan kau boleh. this thing this thing ada kat diorang. Oh. Dia rasa dah sakit. Yes. Tu pasal dorang So benda dia macam memanggil benda tu. Dia rasa dorang sakit. Dorang memang mindset dorang Sakit mental. dia perlukan orang ni lah. Dia perlukan orang yang untuk bantu dorang. Pasal that's why dorang sakit macam gitu lah. Macam orang sakit pula, contoh macam aku tahu dorang tak fikir apa-apa, macam tak adalah aku tak ada gangguan, padahal dia sakit. Jadi dorang punya mindset memang tak gitu. Pasal dia perlukan orang untuk bilang dorang baikkan dorang macam gitu. Yeah, betul lah. Denial ke? Maksud kau denial. Denial lah. Not only in the religious context lah. Kadang macam orang sakit, betul-betul sakit, Betul, macam ada example mental health. cancer Yes, ke yes, apa, atau even yang penyakit lain. Kadang-kadang dia orang akan makin teruk pasal dorang macam believe that dorang ni nak mati ke, atau macam mindset dorang macam very ni. So lemah. Jadi macam betul. macam badan kau akan macam attack kau lagi. Yes, correct. Aku rasa Similar lah. ni banyak untuk orang yang kena kanser. Maaf aku cakap aku macam dengar macam benda gini, kalau orang kena kanser selalu terus macam Down. Macam dorang tak ada harapan tu kan. terus itu yang buat lagi laju tau. Yes. Kalau notice ya. Cells dia ke apa tu kan. But it's the same lah. It's the same lah. Is the people surrounding them yang cakap kau dah tak ada harapan, kau tinggal berbulan. Ya, betul. Itu je. Selalu doktor Dia percaya doktornya cakap lah. That's the problem. Correct. So mindset ni Important actually very very important. Kalau mindset Positive mindset. selalu negatif macam aku ada benda daripada kau tak ada benda Jadi ada. Oh. Doa lah, itu doa. Kata-kata tu doa. Macam kau fikir sekarang aku fikir aku ada benda ni kau mau panggil benda ni, kau mau panggil, kau offer dia. Kau offer dia datang. Kau ada banyak duit. Buat rumah. Aku dah buat dah lama-lama tak Boleh kau. Banyak duit gila. Doa lah, doa itu lah. Dia macam I am rich, I am successful So gitu. banyak I am me. Comment one. I am me. Type 1. Type 1. So ada banyak aku pergi pesakit is mindset. Yes. Kau pergi Tapi- is mindset. Kalau kau banyak pergi pesakit is mindset.
Banyak aku pergi untuk Sakit. rawat kan. Rawatan buat rawatan kan. Masalahnya Semua mindset tu, lah. Masalahnya mindset masalah lah. mindset. Bukan pesakit mindset lah. Bukan pesakit. Masalahnya. Masalah dia banyak mindset. Tapi macam mana kau bezakan macam kena bawa barang atau mental ke macam mana? Atau penyakit lain ke? Masuk kau macam buat barang. Tak macam kira kan macam is it kena sampuk Buat ke, ada atau yang buat gila orang ke, hantar ke. Atau apa pasal determine. ada Macam mana orang kau determine? no because there's realist tu kadang macam kalau orang kena sampuk you call ambulance, dia orang akan see as IMH case tau. Betul. Correct. And Just for your info, IMH punya doktor nurses diorang tahu tau. Yang bezakan kan? nanti diorang akan call Ya tahu. FMD. Pasal aku pernah aku dulu kan NS tengah NS ada budak lelaki macam itu. Tapi end up budak lelaki tu betul-betul mental issue. Dia stress. Tapi nampak dia macam reaction dia macam kena sampuk. Okay. Tapi selalu kalau ambulans ambil dehydration. Tak, actually itu dia heat stroke. Heat stroke. Tapi ada initial diorang tak IMH pasal macam dia macam gila tu, macam hysteria tu. Okay. Jadi macam nak bezakan kan, hysteria pasal kena sampuk ke, hysteria pasal heat stroke ke, pasal penyakit mental ke, macam mana? Okay, untuk aku very simple. Kalau kau minum air cifak aku, air yang kita dah bacakan kan, and kau tak ada reaction kan, Reaction. reaction Okay. Aku dah check. so Aku election. Okay. Faham aku Election tak apa. Jangan lain shit. Itu problem. Dia dah cakap tu tadi. Okay. aku pelat sikit. So Aku dah baca. faham je lah Itu danger. So bila kalau kau minum and kau tak ada apa-apa Election. Reaction. Yes. Okay, thank you very much. Means kau tak ada gangguan. Tak ada. Kalau ada pun tengok simptom. Okay, sekarang so kita come to the next part. Okay, kita minum Vivian ni. Kau baca-baca terus kita tiga minum. Tiga-tiga jadi mampu kau. Mampus aku. Gigit telinga kau. tak kerja kau nanti. Kau buat TikTok lah live. Last TikTok Rukia 3 orang. Viral lah. Viral dengan kita sekali. Viral saya berukut. Saya tengah rukiahkan ni berokok tiba-tiba Padahal tiga-tiga. tiga-tiga dia bohong. Orang viral kan. So tengok lah, before start pun kita akan tengok simptom. There's a few symptoms yang boleh baca lah, kita tengok macam mana macam kita boleh tengok dari ni lain macam ke atau ni. tak, kita tanya apa simptom kau ada lah. Kalau kau ada mimpi apa. Tapi waktu kena sampuk macam tak tanya mimpi tak? Tak, Kadang orang panggil Diorang Bukan panggil. mimpi. belum kena sampuk Belum pun. kena sampuk pun. Orang rasa Diorang ada diorang punya rest period. tak, Oh, diorang dia- ataupun diorang dia tahu keluar yang kejap. diorang dah kena kacau. Diorang Diorang asyik kena kacau and they know something is wrong. Ya. That's why they call sebelum diorang From- menjadi. Aku punya experience, benda tu boleh berbual. yes boleh. Dia boleh berbual and dia, aku ada macam just to share, aku tak boleh bilang siapa. So benda tu berbual nanti kejap-kejap dia tengok jam. Kejap-kejap dia tengok jam. Jadi at one point this person tanya dia, asal kau tengok jam kejap-kejap? Aku nak kena balik sebelum subuh. Perangai. Serius? Ada. Ya, ada macam kena cabut. Yang cakap kena balik sebelum subuh tu benda tu ke atau Benda tu. asal lah? Tak tahu pasal that particular person dia memang Kena certain period dia. teruk ada dah kira that stage where dia bunyi kompang ke bunyi kuda kepang punya Dia jadi. dia jadi. Oh ya ni memang kau tahu root base aku banyak ni lah macam Yes. kuda kepang Alisa. Tapi dia tak main kuda kepang. Dia ada dia punya history what happened which aku tak boleh share on live. Okay, aku nak minta permission lah. And dia akan ongoing. Benda tu akan ongoing kacau all the way lama gila. Kalau ada something related to that lah kan. Oh, dia Kompang atau ni. Benda pass by ke apa kan dia, Gamilan. Habis lah. Dia akan on lah. dia akan on dia akan on. Aku ada kawan juga itu. Dia boleh kena activate. That's why. Dia dengar macam whip ke apa pun boleh kena. Teruk ada yang Kuda kepang lah. Boleh faham. ada yang biasa dah kronik. That's why untuk aku benda-benda gini is a very general where a lot of people pun ada dorang punya pengalaman, dorang punya experience yang kita berterima kasih kita ada Malik is back to share dia punya experience. Betul. Which is Tu experience And seram. kita punya first appreciate guest. tau. Bagi kira lah cerita. No problem really lah. appreciate. Sabar, yang ni cerita kelakar tak nak cerita. Cerita kelakar. Kelakar. Boleh kira lah. Yang kau rasa macam kikik kau nak ubah dia daripada kikik. Yang kelakar. Ada tak? Kau cakap ada cerita seram, ada cerita. Oh, yang kelakar yang means aku datang. Pada kau kelakar merepek ni apa siapa ni macam gitu lah. Okay, aku ada satu. Yang ni aku pergi seorang lah. Okay, kasih kau suppose second. So benda ni aku pergi. Dia call aku pukul 12 pagi tu. Dia cakap ada gangguan. Aku pergi bye. Okay. Aku pergi. Aku tengok dia.
ini gangguan ke high ya. Oh, busy. Itu dah lain. Aku tengok dia tau. Sebab bila dia tengah nampak macam kena rasuk kan, aku tu macam baca-baca lah. Tak rasa panas pun ni budak. Kecair diminum macam biasa je. Aku tengok. Aku ingat aku tak yakin tau. Cakap, aku baca salah ke? Ke aku baca tak lot je? Oh, Rupanya last kali. Last aku pergi kat dia. Aku tengok dia. Aku call polis nak tak? Member terus stop bye. Oh, terus baik Takut Kira dia bunyi. high lah, bukan kena rasuk lah. So mak dia ingat dia kena rasuk. Macam-macam orang, macam-macam style kat Aku luar. aku dah ketawa tu. Aku dah tahan tau. Cakap, kurang ajar saya ni budak. Mak dia dah macam, kau tahu mak bapak dia was macam, mak bapak dia, adik-beradik dia tak laku. Dah macam takut tau. Macam siapa buat anak aku ni, anak aku buat apa salah. Aku sampai tak nak jawab yang apa, anak kau ni high, macam serba salah. Yalah, terpaksa. So aku macam nak tak nak kan, aku nak kena macam gini tau. Bro, aku cakap, bro, aku nak ugang kau, aku tak tahu macam nak ugang kau lah. Saya apa pegang kenapa lama-lama sih? Aku risau. Aku macam gini lah, aku macam gini. Takut. Sudah takut. Tu bukan dalam. Dah aku cakap Extended. Dah aku cakap dia lah. To start for the mouth to mouth. Aku tu bisik kat dia. Aku bisik kat dia. The beginning. Aku cakap, kau stop lah, jangan kasih mak bapak aku risau lah. Aku tahu, aku dah tak tahu nak apa, nak ping cerita apa kan. Kau step mana kau boleh sampuk kan. Kau stop lah. Jangan usah kau gang. Aku 12 pagi saya kau call, 12 malam saya kau call. Dah becak Tak kelakar saya ni. 12 pagi lah, bukan 12 malam. 12 pagi lah. Cakap, tak kelakar saya ni. Aku besok kerja tau dengan dia. Dah lah, kau step, kau pingsan kan. Aku campakkan hari kau bangun. Kau act as normal lah. Dia buat je. Nak pasal saya tu bukan Yalah. bukan kena rasuk. Kira dia nak cover dia punya pantat. Dia dah takut lah. Dia dah takut. Bapak dia Alip boleh nampak orang, Habis dia tak pass kau sikit lah. Tak. Tanya je. Tak boleh. Mana boleh ambil. Tanya je. Okay, to be honest aku terus terang cakap dengan kau lah. Aku punya rawatan yang aku pergi kan, semua aku tak charge duit. It's FOC. Orang nak kasih, tak nak kasih, tak apa. Ini rezeki masing-masing. Okay, Alhamdulillah. Aku tak charge. InsyaAllah kita semua berkat lah benda-benda yang kita buat. Betul. Ikhlas. Tapi orang aku ikhlas lah. Ikhlas ke ikhlas? Tapi Ikhlas aku ada lagi benda yang very very seram lah untuk korang dengar. Tu Boleh. next time lah. Next time lah. Next Kita akan time, invite next lagi time. kan. Boleh. Kita tengok. Kalau viewers suka, boleh kita pergi next time. Boleh tak? komen. Ni, Kalau tak ada komen, tak ada Malik apa. must be back. Yeah. tapi aku Kalau- cakap kau ni benda kan. Kalau aku cerita, ada orang ingat aku tak masukkan. Sebab Yalah, memang lah. ni benda kan. Supernatural lah. Tak apa, kita simpan dulu. Simpan dulu. simpan Ni dulu, kita tahan dulu. kita rahsiakan. Seterusnya Okay. Terima kasih pada Malik kerana datang ke studio Sudi datang, kami. ya. Sudi datang ke studio kami menceritakan tentang pengalamannya. Betul. Pengalaman dia pun seram-seram juga kalau korang suka cerita-cerita ini, kita komen Malik must be back. Yes. Hashtag Malik must be back. Okay, dan jangan lupa like, comment, share dan follow kita, subscribe kita di YouTube dan Spotify. Dan semoga kita jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa, hari ni masih raya lagi. Selamat Hari Raya. Ini baru. Ada ucapan apa untuk ni Malik? Ucapan. Kita dah ucapan lah. Okay, selamat raya ke semua Ya. Terima kasih kepada podcast Bokut sebab Sundi Sundi lah aku. Sudi jemput aku lah datang sini kan, ceritakan aku punya experience ni semua. So hopefully there will be another episode bila aku boleh cerita lebih dalam. Hopefully lah. Boleh. Hopefully. Boleh, insyaAllah. And maybe yang pendengar ni please subscribe to this channel. 5 star Terima kasih. Yeah, thank you. Terima kasih. Kau dah Important, subscribe belum? Kau kena share kat kawan-kawan kau semua juga. Aku dah kasih 5 bintang bro. Good job, good job. Macam punya air 5 bintang. Malik ni pun one of our listener juga Betul. Betul. Kira this episode be around macam seminggu dalam raya Seminggu raya. Betul. Jadi masih raya, jadi
Masihlah meriahkan hari raya kita semua. Kepada semua pendengar kita, Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Jangan lupa joget semua. Kita raihkan bersama Your host Rizulas dan Hairul. Selamat Hari Raya dari The Brokol Podcast. Selamat malam. Maaf tu maaf.